Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Alhamdulillah. Pertama-tama sekalinya terima kasih kerana datang dari KL, jauh-jauh dari mana-mana je lah. Tak kisahlah jauh dan dekat tu sama je. Sanggup datang bagi sokongan. Dan Alhamdulillah diorang kat dalam tu memang tahu ada orang nak datang, kita nak datang. Dan diorang memang kuat lah. Memang kuat. Tapi sebagai manusia biasa, bila sampai je tu memang itu ada satu perkara yang biasa bagi siapa yang masuk dalam penjara ni, saya rasa. Memang menangis-nangis lah, menangis. Bat pun suami saya menangis-nangis. Tapi sebenarnya dia orang kuat. Dia orang kata kat dalam tu dia orang kuat, dia orang cuma mengharapkan, cuma dia orang risau apakah kita di luar ni juga kuat. InsyaAllah. Apakah, sebab macam yang saya sebutkan semalam, kita masa pilihan raya kita semua bersemangat. Lepas pilihan raya pun kita bersemangat. Kita rasa zalimnya apa yang berlaku dalam pilihan raya, kita rasa kita boleh menang. Tapi disebabkan kerajaan Barisan Nasional yang zalim tu, walaupun kita rasa dia orang kalah, dia boleh jadi menang. Jadi kita semangat masa tu nak lawan. Kita marah. Tapi malangnya saya rasa semua pun ada rasa yang sama. Keadaan menjadi cool. Kita macam dah tak tahu apa nak buat. Mungkin dah rasa kezaliman tu terlampau kemuncak hingga kita rasa lepas tu kita tak mampu nak buat apa. Jadi diorang sendiri yang cakap, diorang 13 orang kat dalam tu yang ditangkap tu memang rasa ini satu pengorbanan diorang untuk lihat kita di luar bangkit. Sebab kita semua sedar memang hukuman yang dikenakan ke atas diorang ni satu hukuman yang sangat luar biasa. Betul tak? Betul. Sangat luar biasa, di mana sangat zalim hingga tak tahu nak cakap apa, sebab tak ada ruang untuk merayu, tak ada ruang untuk hentikan dulu hukuman tu, stop dulu untuk dibawa kepada peringkat yang tinggi untuk merayu. Tak ada ruang tu. Jadi rasanya itu ada satu kezaliman yang tidak langsung memberikan hak kepada hak-hak yang ada dalam undang-undang. Ya Allah, sungguh. Macam kami pergi tadi ni, nak menunjukkan betapa zalimnya. Kita tengok dekat saya dah masuk dalam FB tu. Kita tengok dekat situ dia ada tahap-tahap banduan. So diorang ni bila tengok aja, Masya Allah, dah baju merah. Baju merah itu adalah tahanan berat. Makna dia kata ini sebab tahanan lama. 6 bulan ke atas mereka dikenakan pakaian banduan warna merah, bermakna lawatan keluarga sebulan sekali, 4 minggu sekali. Kalau tahanan biasa, seminggu sekali. Jadi kami, keluarga yang 13 orang ni jatuh dalam tahanan yang berat. Pakai baju warna merah dan kami boleh melawat mereka sebulan sekali. Tapi dalam masa awal ni kami diberi peluang untuk melawat sekali lagi. Hari ini dan esok atau bila-bila yang kami pilih lah. Tapi kepala botak je. Kepala botak. Tapi Bat kata agaknya cameraman tu tak pandai ambil gambar. Dia kan cameraman. Sebab tadi tu bila nak jumpa warden tu tunjuk skrin, ni suami puan dia. Memang bukan. Saya kata bukan suami saya, sebab licin dalam gambar tu, macam licin kepada, tak ada rambut langsung. Lepas tu anak kata, Umi, abah lah tu. Baru tengok, okey abah. So dah licin kepala. Tapi bila jumpa tu tak adalah, makna dia orang duduk sekali je tau. Dia orang okey, yang ditangkap ialah 13 orang. Seorang wanita. Jadi seorang wanita masih penjara ni tapi tempat lain lah. So 12 orang. Seorang balik Kuala. Seorang tu Haji Ismail, sebab nama dia silap heja. Asmail ke, jadi dia tak dibawa ke sini, dibawa kat Kuala Kangsar. So dia terpisah lah. So dia orang duduk dalam satu sel yang besar macam dom. So 11 orang tu duduk sekali bersama dengan dalam 30 orang lah dalam sel tu. Alhamdulillah dapat layanan, tak ada layanan bagus, tapi maknanya warden-warden faham. Ada yang katanya bila semalam masuk, ada orang tunggu kat luar ramai-ramai. Okay, maklumat apa yang berlaku di luar ni sampai pada diorang lah. Jadi nampaknya warden pun, katanya bila diorang sampai tu, warden-warden memang dah sedia menunggu. 13 orang demo masih ubudiak. Okay, dah tahu dah sampai maklumat dan diorang di dalam tu memang menunggu. Orang kata mana kes ni macam seolah-olah ditentukan dah. Dah. Memang dah tahu dah. Okey, semalam pun Datuk Seri Niza datang. Dia kata dia dah biasa pergi beberapa kes mahkamah yang menunggu keputusan. Jadi semalam tu suasana yang agak luar biasa, di mana dalam mahkamah tu sendiri, siapa yang ada semalam kan, sudah ada macam dalam 13 kan, ramai polis kan, termasuk polis wanita.
Jadi macam dah siap menunggu. Saya dah cakap dengan suami saya, abang polis dah ada ni, entah nak masuk. Dia kata tak adalah, itu prosedur biasa. Tapi memang sebab dah ada truck polis, memang itu ada satu yang sudah ditentukan sebenarnya. Lagi satu, kita rasa ini sudah ditentukan kerana ni seorang lagi isteri Puan Laila, suami dia Haji Isha ada thyroid cancer dan kami belum berjaya lagi bagi ubat. Salah seorang. Okey, ada pesanan. Okey, pesanan dia macam saya sebut tadi lah, diorang kat dalam sana kuat, mereka duduk sekali, dia orang kata diorang buat solat jemaah, bangun solat tahajud, zikir, bagi tazkirah dan semua kat dalam sel tu ikut sekali yang lain. So diorang dah ada plan lah, makna diorang, lagi satu diorang ni memang dah ada perasaan, fikiran bahawa mereka akan ada di dalam tu 2 tahun. In fact saya sendiri sebagai isteri dan keluarga, saya dah merasakan bahawa mereka kemungkinan untuk diorang tinggal lebih lama 2 tahun itu adalah ada, kerana dalam hukuman yang diberikan oleh hakim semalam dia meletakkan kepentingan awam dan institusi raja itu di peringkat yang tertinggi. Jadi bila macam tu kita dah dapat rasakan yang bila dia letak raja tertinggi itu adalah sesuatu yang berat lah. Jadi mereka memang dah memang fikir macam tu lah. Jadi tapi dia orang kuat, dia kata dia orang nak lihat apakah kita di luar ni mampu bertahan momentum selama 2 tahun mereka di dalam. Boleh? Boleh. So itulah saya. Puan Laila. Ini seorang lagi. Silakan. Nak cakap apa-apa sajalah, apa-apa saja. Saya ucap terima kasihlah kepada semua jemaah-jemaah yang sokong kami kan, yang berdiri di belakang kami supaya dapat tolong sama memperjuangkan kalau boleh dapat dibebaskan dan secepat mungkin. Terutama macam suami saya umur dah tua kan. Berapa tahun? Umur dah 59. Jadi kalau masa 2 tahun dah jadi 61 kan. Jadi tak sangka dalam usia begini suami saya terpaksa merengkuk dalam penjara. Tapi oleh kerana mikirkan kita ni diharapkan yang benar dan kita memperjuangkan agama Allah yang untuk kebaikan semua kan. Jadi saya rasa tabahlah bila ramai kawan-kawan semua memberi sokongan yang padu. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum. Ada sakit apa? Dia ada thyroid cancer dan kena rawatan tu nanti kena ada susulan di KL. Tapi tadi saya dah bagi tahu pegawai penjara, dia kata dia orang akan bawa sendiri dan akan mereka yang urus dan jaga. Mana tak perlu saya pergi kan. Kena pergi. Macam anak saya pula ada sakit thalassemia, sepatutnya biasanya saya yang uruskan dengan suami kan. Tapi kalau ada saya seorang semua saya urus sendiri. Tapi syukurlah sebab saya dah bersara baru 13 hari ni, saya minta 13 juga. Dia pun 13 hari. Hari yang sama. 13 hari satu sama macam satu patah 13 kan. 13 hari bulan, 13 orang tahun 13. Ya. Sebelum 13. Boleh pun 13 orang yang jaga. Jadi mungkin ada satu tak tahulah. Jangan jadi 13 ni dah. Friday the 13th. Friday the 13th. Okey, Puan Kakak. Saya Puan Aini Syahwati binti Abdullah. Saya kakak kepada Puan Suhana binti Abdullah. Jadi maknanya kawan-kawan ni tadi dah cakap. Jadi saya secara yang agak ringkas, sebenarnya saya cakap dengan Suhana, awak jangan menangis. Awak masuk penjara tak apa, saya kata. Kalau awak menangis, menangislah kerana perjuangan awak. Bukan awak menangis, begitu juga dengan OKT yang lain, menangis kerana dipenjarakan. Kerana kita berjuang di dalam mahkamah, kami maknanya para isteri, kakak, abang, adik, mengiringi mereka setiap kali perbicaraan dijalankan. Apa yang saya dapati, kita yang hadir di situ, yang menengok di situ, betul-betul laksana tunggul kayu. Kita tak boleh duduk pun. Inilah dasar mahkamah kita yang berasaskan government yang ada sekarang. Kita tidak nak menyalahkan government. Tetapi 13 orang ini benar-benar maknanya mereka ini dipilih. Kita tak kisahlah kalau ada yang beragama Islam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kata non-Muslim secara agama mereka lah. Jadi saya cakap ini tak ada nak maksud apa-apa. Jadi itulah saya kata dengan Puan Suhana, dia meninggalkan 3 orang anak. Seorang daripada anaknya dapat maknanya dalam tempoh 2 tahun mental problem. Jadi memang sedihlah kita tengok kan. Jadi itu je lah saya cakap. Ada suami? Suhana ibu tunggal. Jadi saya cakap Puan anak dia ada 3 orang. yang OKU tu yang OKU seorang. Yang dengan siapa sekarang yang jadi itulah saya lah
dia cakap kalau saya ni dijatuhkan hukuman, itu yang saya sedih. Saya bukan sedih sikit, memang saya sedih betul-betul. Dia kata kalau saya ni dijatuhkan hukuman pada makna semalam, macam mana anak dia. Jadi saya tak nak fikir apa-apa, walaupun saya ada suami, saya anggap suami saya akan open minded. Jadi saya kata tak apa, anak kamu you yang akan ambil alih. Jadi maknanya saya kena tunaikan cakap saya. InsyaAllah. Itu je lah. Terima kasih. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allah Akbar. Tak beli tak? Tak ada.